Manis, lemak berkrim disakai ramai. Dolek mata aku. Memang sedap ah. Sumpah sedap weh. Sedap gitu. Ready? Yeah, yeah, yeah. Met you at the county fair, blue dress, eyes like July. Said you were done with the city boy, said you never lie. But there's a pay me a middle of texting when you walk away. In the jungle, get a truck parked out back every Friday. Wabarakatuh. Saya Nabila daripada PPBJL Jelebu Negeri Sembilan. Saya Ramai Sarah daripada UM Plantation. Macam Blackton tadi, macam saya rasa overall memang sedap. Isi dia pun boleh tahan berlemak juga. Tapi bila kita comparekan dengan penggunaan Fast Grow kan, overall memang sedap. Sangat berdetalan dan sedap sebenarnya. Dia manis dan tak pahit dan semasan durian biasa. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Surya daripada Legit Interiors. Untuk makan pelbagai jenis durian. Si durian ni rasa sedap. Si warna dia. Manis, lemak berkrim disakai ramai. Mana macam saya. Sekarang saya berada di The Kebun Learning Center untuk Fast Grow. The Kebun dah 5-6 tahun menggunakan produk daripada Fast Grow. First time makan duri hitam, memang lemak, manis, pahit dan melekat dekat tegak. Usia 5 tahun memang power. The best. Padu. Blackton kan? Blackton Blackton. You see the colour. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan Dolek mata aku. Sumpah sedap weh. Sedap gitu. Menggunakan Fast Grow Fertilizer. Memang nombor 1 lah. Yang lain terpelanting. Sekarang ni dekat kebun durian. Saya dah makan tadi durian ni, memang terbaik lah, memang sedap. Durian hitam. Okay. What? Hello guys, Assalamualaikum. Ini saya Rahim. Saya datang makan durian kat sini. Durian dia sangat lezat dan manis dan memang wow. Okay, bersama kita hari ni tim Fast Grow untuk program makan durian di The Kebun, Tengkek. Buah dia cantik, tekstur cantik, rasa tekstur cukup mencukupi. Okey, program makan durian bersama tim Fast Grow dan ejen-ejen semua di The Kebun, Tengkek. Terbaik.